Apa yang terjadi apabila penutup mata keadilan diikat terlalu ketat sehingga ia tidak lagi dapat melihat kebenaran? Apa yang terjadi apabila kasih sayang dan kepercayaan seorang anak perempuan mengatasi segala bukti dan hujah undang-undang? Dan bolehkah sesuatu rahsia, sesuatu kebenaran yang terpendam menjadi begitu berkuasa sehingga ia mampu meniupkan semula nyawa ke dalam jasad yang telah mati? Ini adalah kisah seorang anak perempuan yang naif berusia 15 tahun yang dunianya telah diragut oleh tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadap ayahnya dan seorang hakim yang tegas dan lumpuh yang bukan sahaja tubuhnya tetapi juga jiwanya terkurung di atas kerusi roda. Apabila anak perempuan itu berdiri di hadapan hakim tersebut dan membuat dakwaan yang luar biasa bahawa bebaskan ayah saya akan beritahu tuan sesuatu yang akan membuat tuan berjalan semula. Maka ini bukan sekadar satu tawaran. Ini adalah satu cabaran. Ini adalah satu cabaran yang dilemparkan kepada takdir, yang di penghujungnya terbongkar satu rahsia yang bukan sahaja menyelamatkan nyawa seorang yang tidak bersalah, malah turut menumbuhkan sekuntum bunga harapan di dalam kehidupan seorang hakim yang tandus, bunga yang tidak mampu ditanam oleh mana-mana doktor di dunia. Bilik Mahkamah nombor 4 yang sesak di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. 1, 2, 3. Di sini, ketegangan terasa di udara. Di kandang tertuduh, berdiri seorang lelaki paruh baya yang berpenampilan biasa bernama Rahman bin Ismail. Di wajahnya, jelas terpancar riak tidak berdaya dan keletihan. Rahman bin Ismail adalah seorang pustakawan di sebuah sekolah kerajaan. Seorang insan yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan jujur dan dikelilingi buku-buku. Tetapi hari ini, dia dituduh melakukan penyelewengan berjuta-juta ringgit di sebuah bank. Semua bukti mengikut keadaan, semua saksi dan semua dokumen menentangnya, seolah-olah pensabitannya hanyalah menunggu masa. Di kerusi kehakiman tertinggi, duduknya Hakim Anwar Hashim. Nama yang cukup untuk membuatkan peguam-peguam handalan gementar. Hakim Anwar terkenal di seluruh dunia perundangan kerana kejujurannya, kepintarannya dan ketegasannya. Baginya, undang-undang hanyalah permainan fakta dan bukti. Tiada tempat untuk emosi. Tetapi kehidupannya sendiri telah dilanda badai emosi yang telah mengubahnya selama-lamanya. 3 tahun lalu, sebuah kemalangan kereta yang dahsyat telah menyebabkannya lumpuh dari pinggang ke bawah. Kemalangan itu bukan sahaja meragut kakinya, tetapi juga semua kebahagiaan dalam hidupnya. Dia masih tidak dapat melupakan malam itu. Lampu hadapan sebuah kereta yang laju, bunyi decitan tayar dan kemudian kegelapan pekat. Pemandu kereta itu tidak pernah ditangkap sehingga hari ini. Kemalangan ini telah menjadikan Hakim Anwar seorang yang pahit, sunyi dan kecewa. Kerusi rodanya bukan sahaja simbol kecacatan fizikalnya, tetapi juga bukti kecacatan emosinya. Di sudut paling belakang bilik mahkamah, di bangku penonton, duduk seorang gadis berusia 15 tahun, Aina binti Rahman, anak perempuan Rahman. Matanya merah, tetapi tidak ada air mata. Di dalamnya terdapat api yang aneh. Satu keyakinan bahawa ayahnya tidak bersalah. Dia memerhatikan setiap saksi, setiap hujah dan setiap riak di wajah hakim dengan teliti. Sejak ayahnya ditangkap, dunia gadis kecil ini telah berubah sama sekali. Rakan-rakan sekolah menjauhinya. Saudara mara memalingkan muka. Dia pergi ke sekolah, kemudian melawat ayahnya di penjara dan pulang ke rumah untuk menjaga ibunya yang jatuh sakit akibat kejutan itu. Dia berjaga sepanjang malam membaca fail-fail kes dengan harapan dapat menemui petunjuk kecil. Sesuatu yang mungkin terlepas pandang oleh peguam-peguam hebat. Dia tahu ayahnya tidak bersalah. Kerana pada hari penyelewengan itu berlaku, dia berada di rumah bersama ayahnya, membantunya dengan projek sekolah. Tetapi dia tidak mempunyai saksi untuk membuktikan kenyataannya. Perbicaraan telah sampai ke peringkat akhir. Pihak pendakwaan telah menyampaikan hujah terakhir mereka dan hampir jelas bahawa Rahman akan dijatuhkan hukuman penjara sekurang-kurangnya 10 tahun. Hakim Anwar menangguhkan keputusan untuk keesokan harinya. Bagi Aina, malam itu adalah malam penentuan. Dia tahu jika pagi esok tiba, ayahnya akan pergi darinya selama-lamanya. Dia memutuskan untuk membuat satu percubaan terakhir yang terdesak. Satu keputusan yang tidak akan terfikir oleh mana-mana orang biasa.
Entah bagaimana, dia berjaya mendapatkan alamat rumah Hakim Anwar daripada peguam ayahnya. Petang itu, ketika konvoi Hakim Anwar tiba di banglo besarnya yang sunyi di kawasan Damansara Heights 456, Aina sudah pun berada di sana. Sebaik sahaja pembantunya mengeluarkannya dari kereta dan mendudukkannya di kerusi roda, Aina berlari dan berdiri di hadapannya. Pengawal keselamatan cuba menghalangnya, tetapi dia mengaum seperti singa betina. "Saya perlu berjumpa dengan Tuan Hakim." Hakim Anwar memandangnya dengan marah. Dia pernah melihat gadis ini di mahkamah. Dia fikir gadis itu sedang berlakon untuk mendapatkan simpatinya. Dengan suara yang keras, dia berkata, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Ini adalah penghinaan terhadap mahkamah." Tetapi mata Aina tidak menunjukkan rasa takut. Sambil cuba menenangkan suaranya yang bergetar, dia mengucapkan ayat yang bersejarah itu. "Tuan Hakim, bebaskan ayah saya. Dia tidak bersalah. Jika Tuan tidak menghukumnya, saya berjanji, saya akan memberitahu Tuan sesuatu yang akan membuat Tuan berjalan semula." Seketika, suasana menjadi senyap. Hakim Anwar dan pembantunya tergamam. Wajah Hakim Anwar menjadi merah padam kerana marah. Dia merasakan gadis itu sedang mempersendakan lukanya yang paling dalam. Dia berkata dengan marah, "Berani kamu? Kamu datang untuk tawar-menawar dengan keadilan. Bagi saya, keadilan lebih berharga daripada sebarang keajaiban dan saya tidak percaya pada keajaiban. Pergi dari sini sebelum saya memerintahkan kamu ditangkap." Air mata berlinangan di mata Aina, tetapi dia tidak berganjak. Dia hanya berkata, "Saya akan menunggu Tuan di mahkamah esok pagi." Malam itu, Hakim Anwar tidak dapat tidur. Kata-kata gadis itu, "Tuan akan berjalan semula," bergema di telinganya seperti tukul. Dia telah berjumpa dengan doktor-doktor terhebat di dunia. Semuanya mengatakan bahawa kecederaan tulang belakangnya tidak dapat diubati. Dia sendiri sudah menerimanya. Tetapi hari ini, setelah bertahun-tahun, seseorang telah menyentuh bara harapan di dalam dirinya yang hampir padam. Dia gelisah. Dia teringat kembali malam kemalangannya berulang kali. Di rumahnya, Aina sedang menangis melihat barang-barang lama ayahnya. Tiba-tiba, dia terjumpa sebuah peti lama yang berhabuk milik ayahnya. Dia membukanya. Di dalamnya terdapat gambar-gambar lama dan diari dari zaman kolej. Dia terkejut melihat sekeping gambar. Ia adalah gambar ayahnya semasa di kolej, berdiri dengan meletakkan tangan di bahu seorang rakan. Rakan itu tidak lain tidak bukan ialah Ghazali. Saksi utama dalam kes ini, seorang ahli perniagaan kaya yang keterangannya telah mensabitkan ayahnya. Dengan tangan yang terketar-ketar, Aina membuka sebuah diari lama ayahnya. Dia mula membacanya dan semakin dia membelik halaman, satu rahsia besar yang telah terkubur bertahun-tahun lamanya mula terbongkar. Ayahnya, Rahman dan Ghazali adalah kawan baik di kolej. Selepas kolej, mereka memulakan sebuah syarikat kecil bersama-sama, tetapi Ghazali menjadi tamak. Dia menipu dalam akaun syarikat, mengambil semua wang bahagian Rahman dan menghilang selepas memusnahkannya. Ini berlaku sebelum Aina dilahirkan. Rahman, seorang yang lurus, hancur kerana pengkhianatan itu dan tidak pernah memberitahu sesiapa pun mengenainya. Kini Aina faham bahawa Ghazali mempunyai motif lama untuk memerangkap ayahnya. Tetapi ceritanya belum berakhir. Apabila Aina membelik lebih banyak halaman, dia terjumpa keratan akhbar bertarikh 3 tahun lalu yang mungkin disimpan oleh ayahnya atas sebab tertentu. Berita itu melaporkan tentang kemalangan langgar lari di mana sebuah kereta sedan laju telah melanggar kereta seorang hakim menyebabkan hakim itu lumpuh. Tarikh dan tempatnya sama dengan hari kemalangan Hakim Anwar Hashim. Dan kemudian Aina membaca halaman diari yang membuatkan bulu romanya berdiri. Pada tarikh beberapa hari selepas kemalangan itu, ayahnya menulis, "Hari ini, selepas bertahun-tahun, tiba-tiba terjumpa Ghazali. Dia sudah sangat kaya. Memandu kereta sedan import berwarna hitam yang baru. Sama seperti yang ditulis dalam akhbar tentang kereta kemalangan itu. Semoga syak wasangka saya salah." Semua kepingan teka-teki mula bercantum di dalam fikiran Aina. Jantungnya berdegup kencang. Ghazali. Ghazali adalah orang yang menyebabkan Hakim Anwar lumpuh. Dan mungkin Rahman tahu atau mengesyaki perkara ini.
Itulah sebabnya Ghazali memerangkapnya dalam kes palsu, supaya jika Rahman pernah membuka mulut, tiada siapa yang akan percaya kepadanya. Di tangan Aina, kini bukan sahaja bukti tidak bersalah ayahnya, tetapi juga nama pesalah Hakim Anwar. Inilah rahsia yang boleh menghidupkan semula jasad yang lumpuh. Keesokan paginya, sebelum prosiding mahkamah bermula, Aina berjaya masuk ke dalam kamar Hakim Anwar. Hakim Anwar sudah bersedia untuk memarahinya. Tetapi daripada merayu, Aina dengan tenang meletakkan gambar lama, halaman diari dan keratan akhbar itu di atas mejanya. Dia berkata, "Tuan Hakim, saya tidak datang untuk merayu bagi pihak ayah saya. Saya datang untuk memberitahu tuan nama pesalah tuan." Hakim Anwar memandang kertas-kertas itu dengan terkejut. Sebaik sahaja dia melihat Ghazali bersama Rahman dalam gambar itu dan kemudian membaca halaman diari, wajahnya menjadi pucat. Seluruh tubuhnya mula menggeletar. Aina berkata, "Tuan Hakim, Ghazali yang keterangannya akan tuan gunakan untuk menghukum ayah saya adalah orang yang sama yang melanggar tuan 3 tahun lalu dan merosakkan hidup tuan." Mendengar itu, seolah-olah gunung berapi meletus di dalam diri Hakim Anwar. Kemarahan, kesakitan, kebencian dan trauma kemalangan yang tidak terungkai selama bertahun-tahun, semuanya meletus serentak. Urat-urat di otaknya terasa seperti akan pecah. Doktor selalu mengatakan bahawa kecederaannya lebih disebabkan oleh trauma mental daripada fizikal. Hari ini, apabila punca trauma itu berada di hadapannya, bahagian-bahagian otaknya yang telah lama tertidur mula aktif. Dia mencengkam pemegang kerusi rodanya begitu kuat sehingga buku jarinya menjadi putih. Dan kemudian, apa yang boleh dipanggil keajaiban berlaku pada kaki kanannya yang selama bertahun-tahun hanya menjadi seonggok daging yang tidak bernyawa, bergerak sedikit, satu getaran. Kemudian satu lagi. Dia merasakan kesemutan di kakinya yang tidak pernah dirasainya selama bertahun-tahun. Dia tercungap-cungap. Dia memandang kakinya dengan tidak percaya. Di dalam bilik mahkamah, semua orang menunggu dengan gelisah. Apabila Hakim Anwar masuk, matanya menyala dengan api yang aneh. Dengan suara yang bergetar, dia berkata, "Keputusan hari ini ditangguhkan." Dia mengarahkan polis untuk menahan Ghazali dengan segera dan menyoal siasatnya serta merampas kereta sedan hitamnya yang berusia 3 tahun untuk siasatan forensik. Seluruh bilik mahkamah menjadi senyap. Tiada siapa yang faham apa-apa. Tetapi kebenaran tidak dapat disembunyikan lama. Siasatan polis menemui kesan cala berusia 3 tahun pada bampa kereta lama Ghazali yang catnya sepadan dengan cat kereta Hakim Anwar. Di bawah tekanan, Ghazali mengaku. Dia mengaku bahawa pada malam itu, dalam keadaan mabuk, dialah yang telah melanggar hakim dan dia memerangkap Rahman kerana dia takut Rahman tahu rahsianya. Keesokan harinya, di bilik mahkamah yang sama, Hakim Anwar Hashim dengan tangan yang terketar-ketar membacakan keputusan. Rahman bin Ismail dibebaskan dengan hormatnya. Sebaik sahaja Rahman melangkah keluar dari kandang tertuduh, Aina berlari dan memeluknya. Air mata bapa dan anak itu membuatkan seluruh bilik mahkamah menjadi sebab. Tetapi kisah sebenar baru sahaja bermula. Penyelesaian trauma itu telah memberikan kesan ajaib pada tubuh Hakim Anwar. Dia mendapatkan bantuan ahli fisioterapi terbaik di dunia. Semangat baru untuk hidup telah lahir di dalam dirinya. Selepas berbulan-bulan bekerja keras, perlahan-lahan kekuatan mula kembali ke kakinya. Setahun kemudian, Rahman kembali bekerja sebagai pustakawan dan nama serta maruahnya telah dikembalikan. Aina mendapat tempat pertama di dalam kelasnya. 7 hari ini, mereka berdua datang melawat Hakim Anwar di rumahnya. Hakim Anwar membuka pintu sendiri. Dia tidak berada di atas kerusi roda. Dengan bantuan tongkat penyokong, tetapi berdiri di atas kakinya sendiri. Wajahnya tidak lagi pahit, sebaliknya dihiasi dengan senyuman yang tenang. Dia memandang Aina dan berkata, "Hari itu di mahkamah, kamu kata kamu akan mengajar saya berjalan. Kamu bukan sahaja mengembalikan kaki saya, kamu juga mengajar saya untuk hidup semula. Kamu bukan sahaja menyelamatkan ayah kamu, nak. Kamu juga telah membebaskan saya dari penjara saya." Hakim Anwar memutuskan untuk menanggung semua perbelanjaan pengajian Aina. Dia mahu Aina menjadi seorang peguam apabila dewasa kelak.
Kerana sesiapa yang mempunyai api keadilan yang begitu membara pada usia 15 tahun boleh menjadi obor kebenaran yang sejati pada masa hadapan. Kawan-kawan, kisah ini mengajar kita bahawa kasih sayang dan kepercayaan seorang anak perempuan lebih besar daripada mana-mana kuasa di dunia. Kebenaran mempunyai kuasa yang bukan sahaja boleh memecahkan belenggu, tetapi juga menyembuhkan luka yang paling dalam. Jangan sekali-kali berputus asa, kerana keadilan dan keajaiban sering berlaku di tempat yang paling tidak kita jangkakan. Berikan like pada video ini. Beritahu kami di ruangan komen aspek keberanian Aina yang mana paling memberi inspirasi kepada anda. Kongsikan cerita ini sebanyak mungkin agar mesej ini sampai kepada semua orang. Dan untuk lebih banyak kisah benar yang menyentuh hati dan memberi inspirasi seperti ini, jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Terima kasih banyak-banyak.